Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Rusdina daripada SMK Simpang Kuala. Kita sambung kembali dalam video yang kedua, berkaitan termokimia dalam sains tingkatan 3. Dalam video sebelum ini anda telah belajar apa yang dimaksudkan dengan termokimia. Anda juga telah belajar apa yang dimaksudkan dengan exothermic dan juga endothermic. Anda juga telah melihat contoh-contoh tindak balas exothermic dan juga tindak balas endothermic. Dalam video kali ini kita nak lihat hubung kait antara tindak balas exothermic dan juga tindak balas endothermic. Selain itu juga kita nak kita nak belajar apa alat yang digunakan untuk mengukur bacaan suhu. Kemudian kita juga ingin mengetahui bagaimana ingin menggunakan alat tersebut supaya kita mendapat bacaan yang betul. Dalam video kali ini, anda semua akan dapat menghubungkaitkan haba yang diserap ataupun dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endothermic dan juga tindak balas exothermic. Bagaimana kita nak tahu sama ada haba itu diserap ataupun dibebaskan? Dengan mengambil suhu sebelum dan juga selepas tindak balas. Kita juga perlu menggunakan alat khas iaitu termometer makmal. Dan termometer makmal ni ada dua jenis. Yang pertama ia menggunakan mercury dan yang kedua ia menggunakan alkohol. Selepas kita mengenali termometer alat yang digunakan untuk mengukur suhu, kita perlu membuat pemerhatian pula ke atas alat tersebut. Yang mana jika anda lihat suhu selepas tindak balas itu lebih tinggi, ia bermakna haba itu dibebaskan. Jadi tindak balas ini dikenali sebagai tindak balas exothermic. Kalau anda lihat pula suhu selepas tindak balas itu lebih rendah, ia bermakna haba itu diserap daripada sekeliling. Dan tindak balas ini dikenali sebagai tindak balas endothermic. Tapi anda perlu berjaga-jaga semasa mengambil bacaan termometer. Anda perlu pastikan kedudukan mata anda selari dengan nilai bacaan termometer untuk mengelakkan bacaan anda ralat, dan anda juga perlu pastikan dasar termometer ini tidak mengenai dasar bikar. Kerana kalau mengenai dasar bikar, kita bukannya mengambil bacaan suhu cecair, tapi kita mengambil bacaan suhu bikar tersebut. Seperti mana yang semua telah faham, ada dua jenis tindak balas dalam termokimia, iaitu tindak balas exothermic dan juga tindak balas endothermic. Kalau haba itu dibebaskan ke persekitaran, ia dinamakan sebagai tindak balas exothermic. Kalau haba itu diserap daripada persekitaran, ia dinamakan sebagai tindak balas endothermic. Itu sahaja perkongsian cikgu untuk video yang kedua. Sekian, terima kasih.